Okey, kita sarap dulu sebelum memancing. Kita singgah dekat Kopi Tenggek Jorak. Terbang sikit. Oh, lambat sikit. Pik, anda tengok sikit, Pik. Nampak? Lambat. Dah dekat 2 tahun saya tak pernah tengok awak buat. First time kan dia buat kan? Kan ni. Kopi. Ni nama dia Kopi Tenggek. Dia tenggek apa? Oh. Tu kopi dia kat atas, nanti tunggu kopi dia turun. Air di bawah. Yes. Oh. Itu nama dia tenggek. Dia tapis macam tu lah. Sapi. Cikgu Syafiq kan. Tak tahan ni lapar. Makan nasi dulu. Si lemak. Kahwin dua. Kahwin dua. Okay. Cantik. Kasih. Tak ada rahsia ni kadang macam ni. Oh. Baik. Okey, kita bergerak ke lokasi. Udang pertama Orang buat rasmi dulu. Satu lagi. Ni ha. Tak ada. Wah, sabotah. Kata dia lebih apa ni? Pun tak apa. Aku kali benang. Sama lah. Where sabotah. Oh, terima kasih sebab tak memalukan orang Muar. Bawa jauh sampai ni. Dari KL datang tak? Sabar lah. Tak sabar lah. Masih keluar ni. Susah nak balik sebab ada ni kayu ni. Tahun ni. Masa main Sungai Panjang tu, korang tak baling jauh-jauh Alhamdulillah. Oi. Tak lekat. Lepas lah. Sampai bila kau nak pegang tali ni? Lepas cepat. Lepas. Dia tak nak lepas, Bik. Aduh, jangan ganjing gitu. Dan kau nampak tu. Dia tak nak lepas tali ni. Masuk dulu lah. Lepas. Oi. Takkan dia. Ada. Dalam kata nak pindah. Alhamdulillah. Ni udang yang saiz-saiz banyak dekat Sungai Panjang ni lah. Dia kena kamu awak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lucu ni kau tu. Macam ada. Os, lagi os. Pindah usah nak tengok. Dia stress. Mata kail tak lekat? Mata kail tak rawak tu. Ini semua. Kan kau tanya mata kail rambut. Tahan dah tu. Alhamdulillah. Aduh, boleh lucu kita. Alhamdulillah. Kita berdua akan laju kita ni. Kita dua penggalah dia. Kau kena balik ke sana tadi.
Air dah berubah. Tak padan dah boleh lucu. Keras. So boleh stay lagi kan? Sebab udang tadi ada lagi kan? Siap. Akhirnya tak cantik. Awas tukar mesin tadi tak mau. Ni Firdaus punya ni. Udang Gus. Udang. Oh, ikan. Baung Gus. Besar. Baung Gus, ambil. Sekejap. Kibik jauh sikit. Satu lagi. Pelayar tak Cik Noh? Ikan sedap ni. Pelayar tak? Dah. Kena buang dia punya tu. Mana? Pik. Sekejap. Dah. Buang sengat dia letak ke depan. Letak ke atas tu, buang sengat dia. Alhamdulillah. Okey. Udang pertama, lesen. Udang telur Udang telur. Seperti biasa kita catch and release. Tengok muka kawan kita rela melepaskan dengan rela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalah ni lah dia. Saiz montok. Mengucap awal lah dia. Masih lama lagi. Kita kalau campur dengan ikan bila berat kita lagi. Ni kalau campur ikan lah dia. Besar bau tu. Alhamdulillah. Oh, besar. Oi, dapat lagi kita. Mana tu? Alhamdulillah. Besar pidoi. Dapat kita masih menang dengan berat ikan. Dah besar pidoi. Kita boleh pakai mata dua lah. Lagi alhamdulillah. Oh, lepas pula. Baru nak riak. Alhamdulillah. Besar ni. Besar. Oh, jangan lepas. Jangan lepas. Alhamdulillah, besar. Ya. Alhamdulillah. Alah! Lucu Aduh. Sayang tu. Kamu tengok dia. Alhamdulillah saiz Allah Akbar, 2 kilo. Sikit lah. Oh. Alhamdulillah. Dia ni anak tu. Pindah. Pindah ke? Ya lu, tengok makan gini. Tengah ada kan. Alhamdulillah. Udang berapa, Pik? Ya? Udang ke berapa? 3. Alah lucu. Aduh. Ayangnya dah bangun dah tadi. Nak riak tu.
Ada. So. Oh, sepit biru lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Hero Tamil ni. Terbaik. Oh, ni kes hari ni. Ada telur. Okay. Alright. Nabi, rakam je. Hati-hati. Pegang je. Come on, Pidos. Balas dendam. Hero Tamil. Ya, alhamdulillah. Belum. Tekan yang atas. Tekan yang atas. Atas. On off. Atas. Naik atas. On off. Okay, orang depan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, spik kuning besar juga tu. Saiz. Ikan ke udang, Aus? Dia nak depan juga. Besar ni kawan-kawan, besar Firdaus lagi. Betul-betul Hero Tamil ni. Oh. Dia tekan, Os. Oh, terbaik. Ikan, alhamdulillah. Bau lagi. Ikan bau, ikan duri. Tak apa, ini pasal dak ke goreng. Boleh. Ambil je ikan. Mana tadi? Ikan sini okey. Depan kot, depan. Depan ada kan belayar dulu. Kau yang lah dulu. Alhamdulillah. Yang tadi. Lepas ni. Yang tadi je. Boleh. Yang terlepas tadi ni. Tengah sikit eh. Mana lagi yang tadi? Pasal bukan ni. Lain ni. Nampak Wik dia punya gelupur Wik. Aduh. Oh, sakit. Aku salah tak habis, tak sakit hati, salah tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jud. Habis kau nak sempit je. Kan, yang tadi lagi besar ni. Angkat sikit lah. Apa? Biar ambil plier Wik. Payah nak keluar ni. Alhamdulillah. Okey, untuk makluman semua kita ada masalah hari ni. Satu juk udang masuk dalam sungai, tali putus.
Yang besar-besar pagi tadi habis. Cuba fras. Alhamdulillah. Kasar. Bertelur. Oh tak? Alhamdulillah. Ni dia lama kita menganggur ni. Berapa jam 2 jam Ni baru start makan balik ni. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Dia makan diam. Janji ada. Alhamdulillah, udang OKU. OKU lah. Nak cari balik ni. Apa yang kita dah kehilangan. Alhamdulillah. Okey, ada. Ni repeat balik apa yang kehilangan. Oh, kalau tak dah ada 5 kilo. Alhamdulillah. Tak balik. Mana juk encik? Tu. Macam ni. Telur ya. Kena cek manjang. Oh, sana. Ada di mana? Alhamdulillah. Ujang, saiz ujang. Aduh. Okey, kena ada. Dia makan diam, kena cek selalu. Alhamdulillah. Oh, besar. Tengah sikit je. Besar tak adalah besar. Tapi alhamdulillah ada lah. Kami sambil berehat. Bonus ni bonus. Tegak. Dia kata begini, dia kata begini. Air dah nak pasang ni. Nampak bila dekat dah dengan Y tu. Aku dah cakap dah macam dia betul. Betul, air dah nak pasang. Kan? Oh, besar. Oh, besar bas. Oh, besar bas. Alhamdulillah. Macam tu lah makan. Makan kena ya. Tenang kan. Alhamdulillah. Oh, telur. Oh, tak nampak. Oh, lindung. Telur. Depan Lepas yang ke 5. Yang ke berapa? 4? 5. 5. Okey. Alhamdulillah. Inilah Sungai Muar Azab. Oh, ada. Dah. Ada. Oi.
Oh, comel. Pergi membesar dulu lah ya. Cik sangat ni nak masuk kuali sian. Oi. Oh. Sorry. Kalau bersih kat ni pula. Fahad. Siapa punya? Alah bertelur lah Pik. Telur. Cik Anwar jaga semua ni. Biasa kita jaga stok Jaga stok udang Sungai Muar. So ni yang bertelur ni. Kita lepaskan dia. Bismillah. Yang makan yang depan ni tadi. Dia buat lari kan. Berdesik dia buat lari. Tapi dia tak sangkut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spik kuning idaman. Lama tak dapat ni. Saiz idaman ni. Paling Wik. Tu ada lagi je noh. Ya lu. Ha? Ya lu. Wik, masuk ambil jauh Wik. Jaga Wik kat kaki tu. Udang. Alhamdulillah. Nak cover tempat tadi. Bang, tak ada kat situ bang. Ni Cik Noh ni. Mana? Ni kau pegang tadi. Ni. Aku pun sama nak. Tak ada. Orang depan. Ikan juga. Apa tu ni? Oh, alhamdulillah. Pik kuning. Oh, saiz idaman. Sini belakang sikit. Nampak tu, main sini rapat sikit. Alhamdulillah, saiz. Ada saiz. Tak tu. Kepik itu. Ini kalau campur yang tadi 5 kilo kita ni. Alhamdulillah. Apa belakang bos? Jatuh ke belakang. 6. 4 lagi. 10. Selagi makan kita tunggu. Kan? Ada lagi kat depan tu. Alhamdulillah 8. Alhamdulillah. Tengok. Nak bagi besar kena fokus kat sikit. Ya, okey. Walaupun besar, kepik biru, disebabkan ada telur, paksa kami pun bertelur. Okey, jap. Okey, kita lepaskan dia Ni baka baik punya. Okey, sekarang pukul 6.40 6.40. So ada makan lagi ni. Wah, tu besar tu. Oh, besar.
Alhamdulillah. Ini kita main kat tempat dalam ni. Cantik lah. Baik Os. Minit terakhir. Jom. Masa-masa kecederaan. Ada lagi. Alhamdulillah telur. Yang ke 7 ke 8 tadi dah. Banyak telur hari ni. Belah lepas dah. Oh. Baik. Alhamdulillah. Kan. Wah, hasil kita hari ni yang last. Payah. Nak ambil? Ikan seludu, ikan duri. Nak bagi, Bik?